عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Muslimin dan muslimat, para hadirin hadirat rahimakumullah yang mudah-mudahan insya-Allah kita yang hadir, kita yang berada, kita yang duduk pada malam ini, mudah-mudahan keberadaan kita semua mendapat rahmat, mendapat keampunan, mendapat maghfirah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ni dapat sama-sama kita bersua, malam ni dapat sama-sama kita bertemu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkati kita untuk kita menyambung pengajian kita. Sebelum saya nak sambung pembacaan kita, saya nak bawa sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hadis yang sahih yang mana berbunyi an Abi Idris Al-Khawlani qala dakhaltu masjid Dimashq فإذا فتى براق الثنايا وإذا الناس معه فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه فسألت عنه فقيل هذا معاذ بن جبل رضي الله عنه. فلما كان من الغد حجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته
thumma ji'tuhu min qibali wajhi fasallamtu alayhi thumma qultu wallahi inni la uhibbuka lillah. Faqala Allahu, faqultu Allah, faqal Allahu, faqultu Allah, fa'akhadhani bihabwati ridai fajabadhani ilayhi faqal abshir فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتبادلين فيا أو كما قال رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu hadis yang panjang ni tuan-tuan, tuan-tuan haram tak faham sepatah ni. Nak cerita mai kat kita maklum-maklum bagaimana pentingnya hidup sesama Islam ni dalam keadaan berkasih sayang. Poin dia nak pergi tu. Islam satu agama yang mementingkan kedamaian. Islam satu agama yang mewajibkan kepada umat dia hidup dalam keadaan berkasih sayang. Sebab tu setiap apa ibadat yang dibawa di dalam Islam membawa kita untuk hidup dalam keadaan berkasih sayang. Hatta salat yang baru kita lepas tazak ni balon. Pak Long tengok kita semayang tadi berjemaah. Bagaimana Islam nak membawa kata dalam salat berjemaah tu adanya kasih sayang. Tu imam naik atas jadah tu imam. Kita tahu dah imam, dia duduk depan sikit pada kita, imam. Tu imam pegang-pegang mic, benda pertama tu imam kata apa dia? Betulkan saf, rapatkan saf, rahimakumullah. Ada tak tadi tu imam sebut? Dalam hukum, ucapan tu adalah sunat. Di dalam kitab Al-Qawlut Tam menceritakan bahawa sunat tu imam sebut pesan kepada jemaah. Tuan-tuan, betulkan saf, rapatkan saf para jemaah sekalian, mudah-mudahan dirahmati Allah. Tu imam tak kata, tuan-tuan, jaga penjarakan. Tu dulu. Betulkan saf dan jaga penjarakan. Hak tu time COVID no. Time COVID, kenahkan saf, jaga penjarakan. Lepas pada tu, betulkan saf, rapatkan saf. Bagaimana Islam satu agama yang nak mengajak kita ni Pak Long hidup dalam keadaan penuh kasih sayang. Berbalah, bergaduh ni Islam tak mau. Sebab tu Nabi dia sampai di Madinah, Nabi satukan di antara Aus dan Khazraj. Nabi satukan jadi Ansar. Lepas tu Nabi bawa pula daripada Mekah Muhajirin. Nabi satu pula Muhajirin dengan Ansar. Nabi kata apa dia? La tabaghadu. Ni antara pesanan Nabi. Jangan duk berkelain. Jangan duk berbala. Jangan duk bergaduh. Nabi pesan. La tabaghadu. Antara pesanan Nabi. Apa dia lagi? Wala tahasadu. Hidup jangan duk ada hasad dengki. Nabi tak bagi. Duk hidup dalam keadaan hasad dengki ni tak elok. Dengki ni dia umpama anak-anak duk menterkedarah akah kayu ni. Kok luak nampak elok, dalam kosong. Macam itulah masyarakat yang hidup dalam keadaan dengki. Tak boleh tengok orang lebih.
Duk berjiran di Taman Selasih ni. Ni contoh. Jangan nak marah pula. Jiran sebelah mula-mula beli kosyen baru. Dia duk sakit kepala dah. Nyut. Nak buat lagu mana? Kosyen rumah kawan tu mau tak tukar balong weh. 4 kali dah punggung darah. Duk kayu. Allah, aduh. Bini dia tanya, awak bang, kayu liwat. Duk batang kayu, duk rojok lagu tu. Buah sel keluar sedepah, masuk balik. Awak abang kena liwat dengan kayu. Tukar kawan belah ni pula jenis tek dengki. Sakit pula nyut. Bini dia kata, awak jadi ikut mana ni? Dia kata tu tukar kosyen dah. Nyut. Bukan dia minta duit kat hang pun. Duk minggu depan kawan sebelah tukar pula TV baru. Nak buat lagu mana Pak Long? TV memang tak nampak apa. Ustaz memang tengah besar tu. Kena kilat kuih kecil lah kali ustaz tengah besar tu. Dia duduk belah ni demam korah. Duk 2 minggu beli kereta baru pula dah. Dia kena serangan jantung. Duk minggu depan nikah baru. Mampu terus balong ni. Ni kata dengki. Nabi kata jangan. Islam satu agama yang nak bawa kita ni hidup dalam keadaan rukun dan damai. Hidup dalam keadaan penuh kasih sayang. Daripada Abu Idris Al-Khawlani, dia kata apa dia? Dia kata, dakhaltu masjid Dimashq. Ni kita nak tengok hadis ni. Dia kata, satu hari aku ni pernah masuk dalam sebuah masjid di Dimashq, Syria. Dia masuk dalam masjid ni yang kata Abu Idris Al-Khawlani. Abu Idris Al-Khawlani. Boh, nama-nama ni sedap kat balong weh. Boh, bila al-al kot belakang ni nampaklah kemah sikit. Jambat long Al-Kulimi. Oh, kemah. Boh, nama tu Sa'ad Al-Kulimi. Kulimi ni banyak orang Kulim. Macam saya apa masa nak buat Al-Qodiani. Bunyi pun sedap lah. Apa duduk belah Pakistan tu. Al-Qodiani. Qodian. Boh, bila balong Al-Kulimi. Hatu dia tanya, ustaz, saya duduk negara lilik. Hatu payah nak terjemah tu balong. Nak terjemah dalam bahasa Arab pun payah negara lilik. Sungai Ular. Dia ni masuk ke dalam sebuah masjid di Damsyik, Syria. Fa'ila fata buraqus sanaya. Dia masuk dalam masjid tu, dia terjumpa, dia tertengok, mata dia ni tertangkap dengan satu orang lelaki. Yang lelaki ni segak. Segak, gigi ni betul susun, segak, apa semua ni, gigi bercahaya ni. Orang segak. Dia tengok-tengok satu ni orang segak. Dia ni bukan takat segak, wa idzan nasu ma'ahu. Orang ni, dia ni satu orang yang berpengaruh. Orang ni duduk dengan dia. Orang suka dengan dia. فَإِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَسْنَدُوهُ إِلَيْهِ. Bila mana masyarakat ni ada berbalah, ada isu, mereka akan rujuk minta pandangan dia. وَصَدَرُوا عَنْ رَأْيِهِ. Bila dia bagi saja pandangan, orang pegang dengan pandangan dia. Ni satu orang yang ada pengaruh, orang yang hebat, orang suka menjadi rujukan umat, yang mana pandangan dia orang pegang. Bukan senang Pak Long, bukan senang. Kita orang nak tanya kat kita pun, kalau orang tak respect, orang tak tanya masalah. Orang takkan rujuk kepada kita kalau orang tak respect Pak Long. Jadilah saya nak tanya Pak Long, kita nak tanya orang tu mesti pandai pada kita, mau bodoh pada kita tak tanya. Betul tak? Pak Long kalau ada apa-apa masalah, Pak Long nak rujuk. Pak Long nak rujuk masalah, Pak Long akan cari orang yang Pak Long respect
Dan Pak Long rasa dia ni lagi cerdik pada aku. Mau dia bodoh pada kita, kita tak rujuk apa dia bodoh pada kita. Ada apa-apa Pak Long, macam Pak Long nak nikah dua, Pak Long kan cari orang yang dah ada pengalaman, yang respect. Tengok ni hang pun aku nak tanya hang ni pun bini 3. Macam mana ni aku pun teringin tak nak tambah. Pak Long takkan merujuk lagu kami bini seorang. Nak rujuk nak tambah kami pun haram tak buat. Betul tak Pak Long? Macam tak menyambaknya malam ni. Pak Long duk kalut apa Sabah Pak Long, biar ke depa lah. Biar ke depa lah. Dia kelah telefon sampai terlucut skrin tu nak tengok keputusan pilihan raya Sabah ni. Biar lah Pak Long. Mau depa tubuh kerajaan pun kita bukan ada apa. Sekali habis kuliah kita tengok. Tapi dia kalut dengan Sabah tu. Yang penting Pak Long, kita tak jadi ketua menteri. Dia tak, kita tak jadi ketua menteri Pak Long. Lepas dah buat pilihan kok mana pun tak kira ini esok, tak kira esok lusa ada lah kerajaan Sabah tu. Pak Long duk kalut-kalut apa kita Sabah berharam tak nak sampai. Pernah sampai Pak Long Sabah? Tak pernah sampai Sabah. Biar pergi depa dah buat pemilihan, adalah kerajaan depa nak tubuh kita yang duk kalut. Main dengar hadis ni dulu. Habis kuliah lagi buka kelas tengok ada lah siapa menang siapa kalah. Dia ada hak menang, dia ada hak kalah. Balik Pak Long. Pak Long nak nikah dua. Balik contoh. Pak Long akan rujuk dengan orang hak nikah ramai. Kita tanya dia ni, nak tanya abang, ada apa ni cik? Macam mana abang boleh menikah sampai 3 ni abang? Abang cuba abang kat saya Zat. Dia kata mudah. Jangan minta izin, minta maaf. Itu tip yang pertama. Pak Long tulis ya no. Macam kena ni dengan Pak Long tulis. Hak ni bukan hadis Pak Long lah. Hak ni pengalaman orang. Mak Long duk kencing gigi menatang, Ustaz ni duk ngajak pula lagu ni. Tak, Mak Long kongsi pengalaman. Dia kata pertama adik, kita jangan minta izin, kita kena minta maaf. Mau minta izin tobat tak dapat, dia kata kena minta maaf. Oh, minta maaf abang no. Minta maaf. Nak minta maaf tu lagu mana abang? Pi dulu. Balik cerita lain. Oh, abang rasa-rasa lah dia. Abang rasa-rasa. Kalau saya pi dan diam, bini saya ni dia tahu. Yang kata orang perempuan ni adik oi, hang tak habaq pun dia tahu. Kata orang perempuan ni naluri. Hidung depa ni boleh hidung. Ni nikah lain. Oh, lu tu. Hak kata orang perempuan ni jangan duk kona Pak Long. Jangan duk kona. Dia tengok Pak Long kencing pun dia tahu bini seorang ke dua. Pak Long. Dia dengar Pak Long kencing pun dia tahu bini 2 ke seorang. Dia lo ustaz ada satu maklum. Ada satu maklum ni saya cerita biarlah. Laki dia ni yang kuliah saya semang dah. Habis mengajar apa duk makan, laki dia sembang paling deras. Sembang bab nikah 2 ni tak pernah lepas pada mulut. Tanya Pak Long bini apa? Saya ni ustaz sebab saya tak mau buat ya. Kalau nak buat boleh. Cik sembang. Sembang tu Pak Long sembang. Jari pun tinggal 3 ya Pak Long, tak cukup 5 dah. Kena buang satu, tinggal 3. Sembang deras. Salum kasut orang pun tak pasang kaki kebas. Duduk sembang lagi tu nak menikah 2 tu. Turun surau, tak salum kasut dia, salum kasut kawan. Kebas. Dia kata Allah tak perasan kebas. Hak kebas kaki bukan mata. Awak mata tak boleh tengok tu selipar orang ke tak. Tapi bak semam nikah 2 ni, bini dia ni rajin lah. Lepas saya nak naik kereta, dia akan tunggu saya kat kereta. Dia bagilah apa cucuk apa dia buat. Laki dia pang. Memang buat duk. Saya pun masa nak naik kereta, bini dia main bagilah cucuk. Saya kata dia tu maklum tu nampak tu duduk atas kursi batu tu. Laki dia lah. Tu. Sembang lah bila tak siap nak nikah 2 tak habis-habis. Dia kata kat bini dia. Biar pilah ustaz oi, dia nak sembang tinggal berapa hari lagi tu. Bini dia kata. Saya kata dia tu sembang tak berhenti lagi bab nikah 2.
Saya kata kat dia, maklum tak marah, tak rasa nak marah ke dia ni kedua. Allah ustaz marah apa? Dia sembang je. Bukan dia larat pun ustaz weh. Hak ada tu pun dia kencing dia. Dia kata bini dia kata tu. Tak apa lagi. Hak ada tu pun dia kencing dia. Bini dia kata, faham belum? Tak boleh buat alai dah. Bila kencing dah ada tu. Lepas tu bini dia tambah pula. Kencing tu pun ustaz. Bukan dia masuk dalam mangkuk jamban dah. Duk masuk dalam kasut selipar dia kata. Nak abang kata teruk tu. Kencing pun tak masuk dalam mangkuk jamban dah. Teran-teran dia meleleh kau faham masuk dalam kasut selipar. Biar bila dia nak nikah. Siapa mau dia ambil lah. Sembang. Mau tanya dia macam mana Pak Long kalau menikah. 3 bulan dia pergi buka buku pingnya. Oh kemana? Setahun dukung. Boleh dukung anak dah. Setahun sembang. Bini dia ambil habak. Kencing pun tak masuk dalam jamban dah. Masuk dalam kasut selipar. Pengalaman. Kita ni balik-balik ni kok mana pergi cerita menikah dua ni. Nak cerita bab perasaan hari ni tak baca kitab dah. Duk habis tak hadis ni Pak Long saya duk komplain. Pak Long dengar sudah lah Pak Long. Pak Long dengar sudah lah. Kerja Pak Long dengar. Kerja saya mengajar. Pak Long dengar sudah. Ni kata, kita nak tanya pandangan orang ni. Orang tu mesti berpengalaman pada kita yang kita boleh pegang. Kita respect. Kalau tak respect, kita takkan tanya pandangan. Idris Al-Khawlani ni abang. Hak lelaki ni, kata Idris Al-Khawlani, hak lelaki ni satu orang yang dia tengok orang respect. Bila ada saja masalah, orang akan rujuk dengan dia. Orang respect, orang akan rujuk dengan dia. Fasa'altu anhu. Bila dia tengok satu orang lelaki ni lagu ni, dia rasa nak tahu siapa dia lelaki tu. Dia tanya orang, siapa dia lelaki ni? Faqila, orang habaq dekat Idris Al-Khawlani, hadha, dia ni Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Mu'adz bin Jabal. Ni lelaki yang hebat ni, Mu'adz bin Jabal kata depa. Abu Idris Al-Khawlani tanya, siapa dia ni? Hebat ni, siapa dia? Dia kata ni lah Mu'adz bin Jabal. Falamma kana min al-ghad, esok Idris Al-Khawlani ni, Abu Idris Al-Khawlani ni, hajjartu fawajadtuhu qad sabaqani bitahjir wa wajadtuhu yusalli fantasartuhu hatta qada salatah. Dia ni balik malam tu, dia duk rasa dah esok ni aku nak pergi awal, aku nak jumpa yang kata Mu'adz bin Jabal ni. Kalau aku pergi lewat orang main ramai, aku takkan jumpa dah, tak ada nak jumpa dah. Orang pakai umun dia. Hari ni dia pergi ni tak dapat jumpa. Esok ni Abu Idris Al-Khawlani dia mai ke masjid tu lagi awal. Sebab apa? Sebab dia nak jumpa dengan Mu'adz bin Jabal ni. Dia nak ambil kesempatan, dia nak jumpa dengan Mu'adz bin Jabal. Dia mai masjid. Dia mai awal, dia tengok-tengok Mu'adz bin Jabal duk ada dah dalam masjid tu pagi tu. Duk ada dah. Dia tunggu Mu'adz bin Jabal ni sampai habis semayang. Dia semayang sunat, mayang sunat. Sampai habis, dia pun pergi jumpa Mu'adz bin Jabal. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita ni kalau ulama' mai kok belah kulim ni pun Pak Long, kita nak jumpa pun tak ada. Nak bersalam pun tak ada. Ramai. Mai satu ulama' yang hebat tu daripada Tarim Yaman. Mai Habib Umar. Contoh kata. Lepas habaq kata ni dia nak turun main masjid Taman Selasih Kulim. Contoh. Kita pun duk dengar nama dia ni. Habib Umar. Aduh, Umar kawan kita. Ni ramai lah. Ni Habib Umar. Dia nak main ni tuan-tuan. Bukannya senang. Ni sahabat Nabi. Ni ulama' yang besar zaman lah ni pun. Kita nak jumpa payah. Tambah sahabat Nabi. Orang rumun. Dia pun main awal masjid. Dia nak jumpa. Habis-habis apa semua. Mu'adz bin Jabal ni. Habis dia semayang. Dia pun main dekat Mu'adz bin Jabal. Thumma ji'tuhu min qibali wajhi fasallamtu alaihi. Dia panggil salam alaikum.
Thumma qultu, lepas tu dia terus kata dekat Muaz bin Jabal, wallahi, demi Allah. Tu dia mai terus lepas salam, wallahi, inni la uhibbuka lillah, aku sayang kamu wahai Muaz bin Jabal kerana Allah. Pak Long bayang, dia tak kenal tu Muaz bin Jabal sebelum ni. Kemarin dia tengok tu baru kali pertama dia jumpa Muaz bin Jabal. Kali pertama dia jumpa dan kali pertama dia kenal tu Muaz bin Jabal. Dia tak pernah kenal secara personal, duk dengar nama. Bila dia tak pernah kenal Muaz bin Jabal, agak-agak Pak Long, Muaz bin Jabal kenal tak dia? Tak kenal. Dia mai jumpa Muaz bin Jabal begitu, lepas dia panggil salam, dia terus kata dekat Muaz bin Jabal, wallah, inni la uhibbuka lillah, aku sayang kamu kerana Allah. Hai Pak Long, tak pernah kenal kata duk mai bersumpah. Kenal apa nama? Sayang kerana Allah. Tak ke kerik-kerik kawan ni. Tak ke rasa pelik kawan ni. Faqala Muaz bin Jabal, bila dengar dia kata lagu tu, Muaz bin Jabal tanya dekat dia, Allahu, betul ke hang sayang aku ni kerana Allah? Betul ke? Balong mai kata, Allah, satu orang ni haji, saya ni duk tengok haji lama dah. Demi Allah haji, saya sayang haji ni kerana Allah. Hei, ni awak ni. Hei, kalau musim pilihan raya tu lain lah. Saya bertanding ni kerana saya sayang kepada tuan-tuan. Saya tengok tuan-tuan, saya teringat arwah pak saya, dia main pak dia berdadah. Saya tengok ibu-ibu sekalian, saya tanya arwah mak saya. Dia kata, mak lah, maklum kan Pak Long boleh meleleh ayak liok ni sampai ketumit. Allah, ni kita pun nanggak lagu anak kita, pangkah-pangkah bi. 5 tahun pula, saya teringat Pak Long. Saya tengok Pak Long, saya teringat pak saya. Pak Long pun abang ni tengkorak pak hang. Dia duk bimbing pak dia pula dah. Itu tak apa, 5 tahun sekali. Ni dia pergi habaq dekat Muaz bin Jabal. Dia kata, aku sayang kamu kerana Allah. Muaz bin Jabal tanya dia, Allahu, betul ke? Betul ke hang sayang aku ni kerana Allah? Qala faqultu Allah, ya, aku sayang kamu kerana Allah. Faqala, Muaz bin Jabal tanya kali kedua, Allahu, dia kerana Allah ni, kerana Allah. Faqultu Allah, betul kerana Allah. Fa'akhadhani bihabwati ridai, lalu Muaz bin Jabal dia pegang hujung selendang Abu Idris Al-Khawlani. Dia tarik, fajabazani ilaih, dia tarik mai dekat dia. Faqala, Muaz bin Jabal kata apa dia? Dia tarik, dia nak cakap, dia tarik selendang tu, tarik mai dekat dia. Dia tarik mai dekat dia. Dia kata apa? Muaz bin Jabal radhiyallahu an kata apa dekat Abu Idris Al-Khawlani? Dia kata dia, abshir, bergembiralah hang. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sebab aku bisa dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Nabi kata apa dia? Qala Allah Ta'ala, Nabi petik firman Allah di dalam hadis kursi. Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Allah Ta'ala kata, pasti akan mendapat kasih sayang aku bagi orang-orang yang saling berkasih sayang kerana aku. Ni golongan pertama. Allah Ta'ala kata, yang akan dapat kasih sayang aku, rahmat Allah, berkat daripada Allah akan dapat kepada golongan yang pertama. Siapa dia? Lil mutahabbina fiyya, orang yang hidup dalam keadaan berkasih sayang kerana Allah.
Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Pak Long, nak cari yang ni payah Pak Long. Orang yang kasih sayangkan Allah. Hari ini orang berkasih sayang ni macam-macam, kerana macam-macam. Kita nak cari orang yang sayang kita, yang kasih kepada kita kerana Allah. Payah Pak Long, payah. Saya nak tanya tuan-tuan lah ni, tuan-tuan berkawan. Satu orang berkawan dengan satu orang. Di antara dua orang yang berkawan ni, dia berkawan kerana apa? Tuan-tuan nak cari orang yang berkasih sayang kerana Allah dalam hidup ni, payah Pak Long. Dalam hidup kita bukan perlu cari kawan yang kaya-raya. Pak Long, kita seronok dah berkawan dengan orang kaya. Adakah itu nikmat dalam persahabatan? Tak. Ada orang dia seronok berkawan dengan orang kaya. Bukan masalah orang kaya tu, tak. Kawan orang kaya ni, cuba tanya dekat orang kaya tu, hang berkawan dengan hang ni, agak-agak hang berapa orang yang ikhlas kerana hang, ataupun berkawan kerana kata meradak hang? Oh, waktu kita ada segala-galanya Pak Long. Waktu kita ada segala-galanya, waktu tu jangan. Ada segala-galanya. Semua orang kemai kat kita Pak Long, dia kumun kita lagu gula. Semut kumun gula lagu tu. Habis tak ada Pak Long. Habis tak ada. Habis. Kita tak. Bila kita kaya, orang akan berkawan dengan kita. Tetapi adakah orang yang bersahabat dengan kita ni kerana apa dia? Kerana keikhlasan? Tak. Waktu kita ada kedudukan, kita berada dalam kemuncak karier kita, orang mai, bila kita jatuh, orang tinggal, yang dok rasa ni tikam kita. Siapa dia yang mai kat kita waktu tu? Hang tak ingat pun orang yang mai kat hang waktu hang susah. Yang tikam hang waktu hang susah, lah jadi kawan hang. Ni bodohnya orang. Orang yang betul-betul ikhlas kerana Allah. Yang ikhlas kerana Allah betul. Yang ni nak cari payah betul. Saya pun belum tentu kalau berkawan dengan orang ikhlas kerana Allah, belum tentu. Yang ikhlas kerana Allah, yang tengok kita ni tergelincir, dia boleh nasihat kepada kita. Kawan yang tak mau tengok kita susah, yang bila mana kita ada aib, dia sembunyi aib kita. Ni dia, bukan jenis orang ada aib ni dia pergi canang aib kita, tak Pak Long. Dia tahu kata kita ni ada aib. Orang duk main tanya dia, "Hai kawan kita, aku tak tahu, tak ada apa." Jaga aib kita. Bukan duk canang aib kita dekat orang. Payah. Mai dia, kita tanya dia ni, aku nak tanya hang, pandangan hang ni macam mana kat aku ni? Dia cakap terus terang dengan kita. Dia kata aku macam inilah. Dengan hang aku takkan kata hang betul kalau hang salah. Dan aku takkan kata hang salah bila hang betul. Aku nak bak kat hang, ni aku punya pandangan. Apa yang hang nak buat, aku tak setuju. Bak hang nak buat, tak buat, tu ikut suka hang. Tapi aku dah abak dah kat hang, aku tak setuju. Ni aku nasihat, bukan aku boleh bagi arahan kat hang. Hang jangan buat. Dah, aku nasihat, aku abak dah kat hang. Aku tengok daripada luar, benda yang hang nak buat ni tak kena. Benda yang hang nak buat ni tak betul. Tak betul. Tapi kalau hang nak buat, hang tak buat tu hang tanya Allah. Hang jangan tanya aku. Aku dah abak dah tak betul. Hang ambil ayat semayang, hang semayang istikharah, hang tanya Allah, "Ya Allah, aku nak buat ni betul ke tak?" Ni dia kawan. Dia bukan bertalam-talam, oh depan kita. Nak cari orang yang sayang kepada kita. Sebab tu saya nak abad. Nak cari sahabat tak perlu yang kaya-raya. Nak cari sahabat tak perlu yang ada segala kemewahan. Nak cari sahabat tak perlu cari yang ada kedudukan. Tetapi nak bersahabat, carilah sahabat yang ada hati yang ikhlas, yang sayang dan kasih kita kerana Allah. Inilah sahabat dunia dan akhirat. Jatuh sama-sama, menangis sama-sama. Ni duk cari kawan
Hak jenis duit shilling, nak buat binatang apa? Depan lain, belakang lain. Duit shilling boleh gagah lagi Pak Long. Dapat kawan korma belanga, depan putih, belakang hitam. Hati. Muka nampak baik, tapi hati kotor. Ada agak lagu tu. Kawan korma belanga. Saya boleh cerita sebab saya ada pengalaman dah benda-benda tu. Hak duk lena sebantai tertikam kita. Baru tu. Kawan daripada kecil. Kawan daripada kecil. Duk sekampung, kawan dah kecil. Tikam kita apa lah. Kena dah lagu tu yang boleh cerita ni. Sebab tu lah saya bukan apa mau kawan dengan orang. Ha. Senang kawan dengan bini, senang. Kawan dengan bini, kawan dengan dia beradik, senang. Tahu dah tak kira nak. Nak cari orang yang ikhlas kerana Allah ni belum. Hei. Nak abang? Payah. Nak abang ni? Payah. Wal mutajalisina fiyya. Yang kedua, kata Nabi, yang kedua ni apa dia? Orang yang boleh duduk, orang yang akan dapat kasih sayang Allah ni, yang keduanya siapa dia? Wal mutajalisina fiyya. Orang yang berkumpul di dalam satu majlis kerana Allah. Wal mutajalisina fiyya. Yang duduk dalam satu majlis kerana Allah. Wal mutazawirina fiyya. Yang ketiga, yang saling ziarah, menziarahi kerana Allah. Wal mutabadilina fiyya. Yang keempat, orang yang saling memberi kerana aku. Beri memberi ini kerana aku. 4 golongan ni Nabi kata. 4 golongan. Yang pertama, yang berkumpul, yang berkasih sayang kerana Allah. Yang kedua, yang ziarah, yang duduk dalam satu majlis kerana Allah. Yang ketiga, yang menziarahi kerana Allah. Yang keempat, yang saling memberi kerana Allah. 4 golongan ni Nabi kata, siapa 4 golongan ni, siapa yang buat kerana Allah, yang keempat ni, ia akan mendapat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan hadis sahih ni tuan-tuan memberi manfaat kepada kita. Jomlah kita hidup dalam keadaan saling ikhlas mengikhlas kerana Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua akan mendapat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudahan muqaddimah ini ada manfaat untuk diri kita bersama. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita sambung pengajian kitab kita. Kita nak habis cerita hari ni Pak Long. Kita nak habis cerita hari ni, lepas tu habis tajuk ni. Bulan depan kita masuk bab baru pula. Kita nak habis dah cerita tentang nak cerita tentang ni nak cerita habis dah ni bab ni nak habis dah ni. Habis bab hari ni kita habis bab. Bulan depan kita tak mau cerita bab lah. Bulan depan kita nak cerita pula parang belaga parang. Geng parang belaga parang, geng kunyit. Dia tak boleh sebut lagi, sebut kena ban lagi. Ni kita nak cerita ba'a'at. Depan pula kita nak cerita geng kunyit pula. Dah kunyit belum? Ada nak cerita ni. Kalau orang kot dia yang kata ni hak alu belaga alu ni. Belum noh. Kita ni mau nak kunci skru, dia kena ada skru dengan nut. Ni kena dua-dua batang skru tu, nak kunci tu ke mana? Faham, tak faham ambil lah. Tak faham ambil yang tu bagilah. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
Masuk waktu dah. Sila ni. Dia kata, mohon pengkuliah beri laluan untuk mengalunkan azan Aisyah bila masuk waktu. Mana Tok Bilal? Kalau saya abang, cah lain pula tak gini. Selalu saya duduk cah dekat kuliah ya. Mau bang belum? Cah pula. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على حي على Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sambung kalau kitab saya 282. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maka melihat aku di dalam tidurku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia seperti bulan penuh purnama dan atasnya kain putih, dan Abu Syahmah di hadapannya dan atas kain hijau. Baik. Apa dia kain hijau, kain putih ni apa dia? Baik macam ni. Kita baca dah pada bulan yang lalu cerita Abu Syahmah anak Sayyidina Umar. Tuan ingat tak? Bila mana dia ni telah melakukan satu perbuatan yang tidak
lah dengan satu wanita sehingga mana ayah dia hukumkan dia dengan hukum Islam sehingga dia meninggal dunia. Kita baca tak bulan lepas bagaimana dia dipekul apa semua. Ayah dia minta ke ayah dia, wahai ayah, bagilah berhenti zat. Ayah dia kata tak, terus sampai meninggal. Sayyidina Umar tak bagi sampai dia meninggal. Kemudian dia kata sampai Sayyidina Umar tanggung dia pergi letak dekat tempat dia dimandikan, dikafankan, ditanamkan sampai Sayyidina Umar kebumikan dia. Habis Sayyidina Umar telah menjalankan hukum Allah kepada dia. Pada malam tu kata Ibnu Abbas, aku tidur. Ibnu Abbas nak cerita. Ibnu Abbas kata bila aku tidur, aku mimpi Rasulullah nampak Rasulullah duduk atas satu kain putih. Dan Abu Syahmah anak Sayyidina Umar ni duduk atas kain hijau. Maka mendahulu aku akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pergi jumpa dengan Nabi, dia panggil salam. Dan mengucuk aku barang antara kedua matanya. Ibnu Abbas kata dia cium Nabi dalam mimpi tu. Dia cium di antara dua mata ni. Maka berkata ia bagiku, hai anak bapa mudaku, sepupuku. Rasulullah kata, baca olehmu akan Umar daripada aku salam. Sampaikan salam aku kepada Umar. Dan kata olehmu baginya, hang abang dekat Umar, telah berkata bagi engkau Rasulullah. Abang kat Umar kata aku abang dekat dia apa dia? Aku suruh kamu sampaikan, jazakallahi ghaniyyin kulla khair. Telah membalas akan dikau Allah Ta'ala daripada aku tiap-tiap kebajikan, seperti barang yang tiada mensia-siakan engkau akan hak Allah kemudian daripada aku. Hani'an laka ya Umar, kesenanganlah bagi kamu Umar, barang yang disediakan Allah Ta'ala bagi engkau daripada beberapa mahligai dan beberapa bilik di dalam syurga Jannatun Na'im. Dan bahawasanya anak engkau Abu Syahmah sesungguhnya sampai ia kepada tempat maq'adi sidqin 'indaka malikin muqtadir, iaitu tempat yang disukai di sisi Allah yang memerintah. Pihak dekat dia kata, anak hang ni dah duduk dalam syurga. Anak kamu ni bersama dengan aku ni. Hang nampak kan ni anak dia Abu Syamah. Pihak dekat Umar. Apa hak dia buat, yang tu yang terbaik. Jadi apa dia nak abang? Perbuatan Sayyidina Umar walaupun nampak dengan mata kasar, Sayyidina Umar ni menjalankan hukum Allah dalam keadaan ni, tapi tak. Perbuatan Sayyidina Umar telah menyelamatkan anak dia di sana. Hikayat. Cerita bab Sayyidina Umar ni habis dah. Ni kita nak baca hikayat. Ada satu cerita. Adalah seorang perempuan yang salihah dan suaminya tukang menempa pakaian. Cerita isteri kepada satu orang tukang jahit. Bini dia ni satu wanita yang salihah. Bini dia ni buat apa? Dan ada bagi perempuan itu lelaki yang membawa air ke rumahnya tiap-tiap hari. Perempuan ni dia ada satu orang lelaki. Duk ambil upah, duk bawa air ni balong. Zaman dulu mana ada pek air. Zaman lah pun pek air ada, air tak ada. Baik banyak, ayak tak ada belum. Zaman lah ni ada. Dulu baik pun tak ada, ayak lagi tak ada. Duk kena pergi cedok dalam telaga, mebuh dalam tempayan, mebuh dalam bekas ayak. Jadi dia ni ada upah satu orang lelaki, duk pergi cedok ayak dalam telaga, mebuh dalam rumah dia ni. Pada masa 30 tahun. Lama mana dah lelaki ni duduk ni? Lebih kurang 30 tahun. Tiada pernah ia menilik kepada perempuan itu. Laki ni warah, tak pernah tengok perempuan ni main cedok bubuh. Pak Long, nak jumpa lagu tu payahlah. La kita. Belum nak. Ni bukan orang lain ni, hak geng duk main dengar kuliah kitab tak ada ni.
Nak main masjid elok. Marah pula Pak Long melawak ya. Mau tak melawak Pak Long lena. Melawak pun Pak Long lena. Saya nak tanya Pak Long jawab betul dengan umur lepas bah ni Pak Long. Pak Long ni. Pak Long berhenti kereta dekat traffic light. Buh gear tu duk tunggu. Hak radio ni duk zikir. Subhanallah alhamdulillah apa semua dalam radio tu. Satu amoy lalu depan Pak Long. Amoy Pak Long. Dengan putih. Dia pula pakai skirt paha, nampak paha ni Pak Long ni. Kudir buta haram sebiji pun tak ada. Dia lincin Pak Long ni. Ni kudir buta ni besar duit sekupang pun tak ada. Dia lintas depan Pak Long. Dia pun pakai seluar ni Pak Long ni. Bawa sikit pada hak tu lah. Baju ni Pak Long betul-betul dia tutup at depan lah Pak Long ni. Lalu depan, lintas depan Pak Long. Soalan saya, Pak Long nak tengok ke Pak Long nak pejam? 2 saat dah sekarang. Tolong jawab tak soalan ni. Ni duk pegang sahabat nak main kuliah maghrib ni. Bukan takat mata Pak Long. Ekor sahabat mau sebab ekor ular senduk dulu Pak Long. Lagu ni ya dulu. Nak buat lagu mana? Bukan kata Pak Long mau saya pun saya tengok. Nak buat lagu mana? Nak buat lagu mana Pak Long? Kita pun dah minta. Aku tak pernah minta dia main depan mata. Ya Allah. Nak pejam tak nampak traffic light pula tadi. Nak buat lagu mana? Ni kita Pak Long. Ni kita. Kita. Ya. Macam mana Pak Long? Tak Pak Long ni pun cakap juga. Tak masa kejadian tu driver tak ada Pak Long. Pak Long nak dengar sampai habis. Pak Long jawab dah, saya kata saya pun tengok Pak Long kata ustaz boleh pejam pasal pakai driver. Ni hak cerita ni waktu tu driver tak ada Pak Long. Pak Long ingat Pak Long cerdik saya kemas lagi Pak Long kan. Tidak tak duduk atas kursi ni. Bak nak kepak boleh kat saya lagi. Tu saya kata orang Taman Selesih ni dia lain. Kitab tak ada tapi otak faham. Ni bukti dia Pak Long. Ni bukti dia. Anak murid dia paling cerdik kan Taman Selesih. Kita ni lelaki ni dia tak pernah tengok dia duk angkat ayak ni pergi bubuh dekat rumah depan tu. Dia tak pernah tengok perempuan tu. Dan adalah pada satu hari, ni nak jadi cerita ni. Dan adalah pada satu hari memegang ia akan tangan perempuan itu, akan pegang yang sangat, kemudian lepas. Satu hari Pak Long nak jadi cerita. Tu saya kata cerita ni syok. Tadi duk baca cerita Idris Al-Khawlani, Lena ni. Memang dengar cerita ni bab pegang tangan, jaga dulu. Dia pegang tangan Pak Long. Sebab apa? Dia pegang tangan. Dia pegang tangan perempuan tu. Satu hari, dia pegang tangan perempuan tu. Maka tatkala datang suaminya, maka bertanya perempuan itu akan dia. Dan tu perempuan tu jumpa dengan laki dia. Laki dia siapa dia? Tukang jahit. Dia bertanya dekat laki dia, adakah jatuh dosa daripada engkau pada hari ini? Bini dia ni pun salihah. Jadi kata ni bini tukang jahit ni salihah. Bini dia kata apa? Abang, betul-betul abang. Apa dia? Raini abang, Raini. Abang ada buat apa-apa ke dosa? Raini, abang ada buat apa-apa ke Raini ni abang? Cuba abang betul-betul. Abang ada buat apa-apa ke Raini? Maka katanya, laki dia kata, tiada, aku tak buat apa. Hanya ada satu perempuan membeli gelang daripada aku. Dia kata, ini ada satu perempuan, dia beli gelang kat aku. Maka tatkala melihat aku akan tangannya mencengang akan daku, maka aku pegang akan tangannya akan sebagai pegang yang sangat. Dia kata ada satu perempuan mai dekat aku ni. Dia nak beli gelang. Tengok tangan Allah, dia putih lengan.
Aku pun dia naik syekh pergi pegang tangan dia. Tu je aku buat ni. Aku tak buat lain. Tangan aku pun takat tangan dia ya. Tapi berjalan kulit. Tak. Maka kata perempuan itu bagi suaminya. Perempuan tu kata apa dia? Sungguhnya telah jatuh qisas, yakni balasan pada isteri engkau seperti engkau perbuat pada perempuan saudara engkau yang muslim. Bini dia kata, abang, kali ni jatuh dah hukum qisas. Abang pergi pegang tangan perempuan tu, lelaki tu pegang tangan bini abang. Tu dia, hari yang sama Allah Ta'ala balas, hari yang sama. Nak habaq apa dia Pak Long? Kita mau duk buat tak betul ke orang, Allah balas. Maka bila lelaki dia dengar, maka tatkala esok datang lelaki yang membawa ayat itu meminta maaf dan meminta uzur daripada perempuan itu, maka berkata perempuan itu, tiada maaf atas engkau, hanya kesalahan itu daripada suami aku. Esok lelaki ada angkat ayat kat rumah depa 30 tahun dah tu. Hak kemarin pergi pegang tangan bini dia ni, "Mai, Kak, Puan, saya minta maaf banyak-banyak Puan atas apa yang berlaku kemarin. Saya minta maaf banyak-banyak Puan apa yang berlaku kemarin. Kalau Puan nak hukum saya, nak berhentikan saya kerja pun, saya redha dan saya rela Puan. Memang saya bersalah Puan." Apa perempuan ni kata? Tak ada apa. Hang buat kemarin tu balasan atas perbuatan suami aku pergi pegang tangan bini orang. Tak ada apa. Dan menunjuk atas demikian itu sabda Nabi SAW. Nabi kata apa dia? Pelihara olehmu daripada perempuan manusia. Jaga, jangan buat pelik kat bini-bini orang, dekat anak orang, dekat abah orang. Nescaya memelihara manusia daripada perempuan kamu, Allah akan jaga. Hari ni hang buat dulu, hang buat kat anak orang. Pak Long, dulu masa muda adalah tersalah langkah, tersilap, tahu langkah apa semua. Hari ni Pak Long ada anak dara perempuan, orang buat kat anak Pak Long. Sebab apa? Perbuatan Pak Long dulu. Na'udzubillahi min zalik. Sebab tu mau ada salah silap apa Pak Long, selesai buanglah. Jangan duk tangguh-tangguh, pergi selesai buang dengan orang. Bau yang busuk teramat busuk di neraka. Kata Makhul, bertiup atas ahli neraka bau yang sangat busuk. Ahli neraka ni dia cerita nanti ni duduk dalam neraka. Neraka ni bukan tempat elok Pak Long, tempat elok nama dia syurga, ni neraka. Dalam neraka ni teruk dah. Tapi ada satu bau ni Pak Long, hak lagi teruk daripada hak daripada bau. Tiup satu bau busuk. Maka berkata mereka itu, ahli neraka bila bau-bau, dia kata tu dia ni busuk sungguh ni. Busuk sungguh. Lepas tanya, hai Tuhan kami, tiada kami dapat bau yang terlebih busuk daripada ni. Ya Allah, bau apa ni busuk ni? Cakap banyak. Puak ni cakap banyak. Busuk ni. Lainlah kalau mereka duduk tempat elok, mereka pun duduk tempat busuk. Tapi mendatang ni lagi busuk ni. Apa dia ni ya Allah? Maka dikata orang jawab, inilah bau orang yang orang hak duk buat benda-benda pelik ni, hak duduk melempiaskan nafsu tanpa jalan yang benar ni dia bau mereka. Dan tersebut daripada hadis, barang siapa hak awak yang ustaz tak mau sebut dah, lagi kena ban. Itu kena dah. Okey, sebut tu dulu. Nak buat lagu mana nak kita sebut dia dah. Tapi saya ubah dah. Barang siapa yang boleh faham belum? Atau meminum arak, ditanggal Allah daripadanya akan imannya seperti mencabut seorang akan baju daripada kepalanya. Itu dia. Siapa hadap pergi buat benda-benda lagu ni, tercabut iman, lagu kita cabut baju daripada kepala. Faedah, tatkala maksud oleh Nabi Musa alaihissalam akan memerang kaum Jabariyah, berkata kaum Bal'an ibnu Ba'urah baginya bahawasanya Musa sangat banyak tentera sertanya
Maka berkata Bal'an, hiasi olehmu akan segala perempuan dan beri olehmu akan mata benda kepada mereka itu. Kemudian suruh akan mereka itu pergi berjual pada askar kaum Musa, dan suruh olehmu akan tiap-tiap seorang daripada mereka itu bahawa jangan menegah darinya akan dirinya daripada askarnya. Tu dia tuan-tuan, puak ni nak lemahkan tentera Nabi Musa. Puak ni kata apa dia? Ni perempuan-perempuan kita ni, hang suruh dia hias bagi elok. Hang suruh dia pakai bagi elok. Suruh mereka bawa barang pi ke pasar, berjual di pasar, dan dalam bahasa yang mudah, goda tentera Musa ni. Ni dia Pak Long. Kita ni Pak Long, kelemahan orang lelaki ni tentu Pak Long, kelemahan kita. Tak payah sembang Pak Long, tak payah sembang. Allah Ta'ala tak uji, alhamdulillah. Mau uji, lingkup. Ni je Pak Long ni, ustaz main mengajar. Kalau hak jenis slow ni nak. Cuba main satu ustazah main mengajar. Umur pun lebih kurang saya 35, janda anak seorang. Berkeling dengan Mak Long kata, bagilah kami duduk depan, hampa main duduk belakang. Pasal apa pula? Dia bertengkar. Bukan hampa nak suruh kami pergi duduk kat tempat hampa tu. Dah ni ustazah. Ustazah apa ustazah lah. Hak duk lena pun tak lena tengok. Dia kata bibiak muzakan. Saya duduk sana kat dinding tu. Cuik kau dia. Bibiak muzakan. Dia tengok. Kok mana lelaki boleh bercerai tu? Hak jenis ni zakan. Hak ustazah duduk mengajak. Tak lena Pak Long. Tengah 2 jam. Kaki pun tak kebah. Mai ustaz mengajak dia goyang hak tu. Dia angkat kaki sebelah. Seluar dalam haram tak pakai. Yang ustaz tu duduk nampak letu-letu dia tu. Ada baru ni Pak Long. Baru ni saya ceramah. Saya tak pernah ceramah tajuk tu. Hari tu saya ceramah. Dan saya tak buat live. Tajuk dia, malam pertama di alam barzah. Hari pertama di alam akhirat. Tajuk dia. Kuliah duha. Saya 3 hari lagi nak pergi ceramah. Duk tengok tajuk ni. Aku nak goreng kok mana. Nak cerita kita pun tak nak sampai. Lainlah kalau kita pun bisa sampai dah di akhirat, padang mahsyar, lepas tu boleh cerita tak? Saya pun hari tu 1.5 jam ceramah Pak Long. Tak melawak, nak melawak kok mana Pak Long? Pang. Habis ceramah kuliah muslimat tu. Kuliah duha muslimat. Habis ceramah apa? Maklum ni main bergambar. Ada satu maklum tu, dia main teriak Pak Long. Dia main duk teriak. Dia main terima kasih ustaz. Dia teriak. Saya pun tanya, awak maklum tersentuh ke dengan ceramah saya? Tak, kebah. Teriak tu kebah. Baru lepas tarik menggarung dia kata kan. Haram sungguh. Kita baru duk bangga kata aku ceramah menusuk hati. Dah ustaz kebah baru tarik menggarung. Nak abang apa dia Pak Long. Hak duk main dengar kuliah ni pun hak jenis vitamin tak apa banyak. Siapa Long tak pergi angkat kanan dia, angkat kiri. Dia lagu tahiyat awal duk tengok kita, tak pergi lagu tahiyat akhir. Tapi kena ustazah janda main mengajak. Tak benguit tu. Lekas belum? Bosin pun. Cara bosin tu boleh tambah seorang lagi tu. Cara bosin tu. Balong. Ni kata kita dengan orang perempuan ni kalah Balong. Puak ni kata, siapkan orang perempuan pergi goda tentera Musa tu. Dan kalau mereka nak jangan duk halang. Maka jika seorang daripada mereka itu memadalah kamu akan mereka itu, maka memperbuat mereka itu seperti yang disuruh oleh Bal'an. Perempuan tu pembuat lagu mana dia suruh.
maka menurun Allah akan penyakit ta'un atas kaum Nabi Musa. Allah Ta'ala buat turun penyakit ta'un ke atas kaum Nabi Musa alaihi salam. Maka mati daripada mereka itu pada satu hari ramai mana? 70,000 orang. Kena penyakit ta'un 70,000 orang mati dalam masa satu hari. Subhanallah. Kerana bahawasanya kejahatan apabila nyata pada satu kaum, nyatalah pada mereka itu akan penyakit ta'un. Dan apabila mengurang mereka itu, akan sukatan dan timbangan berjual beli. Yang pertama, kena penyakit ta'un sebab apa? Dia buat benar lagu ni. Yang kedua dia kata, apabila orang hak duk berniaga, dia mula mengurangkan sukatan. Orang beli sekilo, dia buh 900 gram ataupun 880 gram. Duk lari sukatan ni. Allah akan bala apa dekat kaum tu? Maka datang akan mereka itu kemarau, kena kemarau dan zalim raja-raja. Kalau orang hak jenis duk rajin buat lagu tu, Allah bagi kemarau kepada mereka dan mereka akan dikuasai oleh orang-orang yang zalim. Maka berkurang berkat pada tumbuh-tumbuhan dan mahal segala jual-jualan. Masa tu barang tak banyak, harga melambung. Kerana apa dia? Perbuatan hampa menipu dalam penjualan barang. Hampa menipu dalam perniagaan apa? Hampa hilang berkat, hampa akan dipimpin oleh orang zalim. Masa tu apa Allah Ta'ala kurangkan tumbuhan, harga barang akan melambung. Ini dia. Bukan saya kata. Ini dia. Dan apabila hak ni mai pula satu penyakit lagi, menegah mereka itu akan zakat. Tak mau buat keluar zakat. Ditahan hujan daripada mereka itu. Allah akan tahan hujan daripada mereka itu. Na'udzubillahi min zalim. Hikayat. Tak ada Nabi. Hikayat ni cerita panjang. Kita sambung bulan depan. Wallahu a'lam. Jadi Pak Long sejam lah. Dia mengajak pun bukan lama-lama. Pak Long mengaruh. Mau mengajak tak berhenti pun bukan nak alim. Mau mengajak tak berhenti pun. Mau mengajak berhenti pun takkan bodoh. Tu kita. Mau mengajak tak berhenti pun tak alim. Mau tak mengajak lama pun bukannya nak bodoh. Duk cerdik dah kita ni. Kuliah maghrib ni jangan lama sangat. Kadang-kadang ada sampai tengah 2 jam. Sejam 45 minit. Itu bukan ceramah kuliah bulanan ni. Sebab tu saya duk pesan kawan-kawan saya duk lama lah. Hampir tengok kat luar tu jadual pok-pok Taman Selasi tu tiap-tiap malam kuliah. Mau tiap-tiap malam ustaz ni duk balas tengah 2 jam. Tak menyakak lu main dengar. Sejam 5 minit tu pun Pak Long no. Habis doa tu nak tui pun jatuh. Tui pula pun jatuh. Sampai kawan kena main pegang. Mau kena tengah 2 jam. Jadi maklum tu tadi teriak lepas kuliah. Nah, wallahualam. Hikayat ni kita baca pada bulan hadapan. Wallahualam. Saya mohon maaf banyak-banyak kalau ada salah dan silap, terkasar bahasa, terlanjur bicara, terlajak kata. Siapa yang nak dapatkan Tok Koko boleh dapatkan dekat kereta saya di luar sana. Dan dekat pintu-pintu keluar tu Pak Long macam biasalah ada tabung pendidikan dan tabung kebajikan Yayasan Ar-Riyadah untuk mereka-mereka yang diuji oleh Allah, anak yatim, fakir miskin dan pelajar-pelajar tahfiz, insya-Allah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.